So, The Rush Stop Sembang Just Run pada malam ni berlari dengan Dr. Aimi. Tetapi tujuan kita berlari pada malam ini sebenarnya adalah untuk menguji kasut ini. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih dekat korang yang sudi bersama-sama dengan aku Haris dalam The Rush Stop Sembang Just Run. So, it's been a while since aku buat review kasut running. Tapi disebabkan sekarang ni aku nampak terlalu banyak kasut dekat pasaran. Dan pada mulanya aku nak relax dulu, artinya tak nak buat apa-apa review tentang kasut. Sampailah lately my wife kata kita kena masuk few race this year sebab dah lama tak masuk race. So bila aku tengok dekat rak, aku perasan pilihan untuk bawa kasut untuk join race dah tak ada sangat lah. Banyak kasut yang dah outdated, dan bila korang nak masuk race kena dapatkan kasut yang still fresh. I mean yang tidak lebih daripada 2 tahun, kalau boleh baru lagi lah, so that tak nak berlaku apa-apa isu waktu berlari dalam marathon ataupun half marathon. So sebab tu aku sekarang ni sedang mencari apakah kasut yang boleh aku gunakan untuk macam-macam kegunaan, sama ada short run, long run, easy run, LSD, latihan untuk full marathon, latihan untuk half marathon, tempo, interval. So aku dah jumpa satu pemenangnya, iaitu kasut ni. Apa dia? Daripada Adidas, iaitu PAM, Adidas Adizero Evo SL. Kasut ni special weh, sangat special sebab aku tengok ramai antara kawan-kawan aku, terutamanya pempengaruh-pempengaruh yang banyak buat video, influencer-influencer dekat luar sana, they suggest kasut ni. So aku perasan everybody worldwide, tak kira lah dekat mana, dekat Asia ke, dekat Eropah ke, dekat Amerika ke apa ke, semua orang ada viral dari sudut review kasut ni. Seolah-olah seperti memanggil-manggil. Dia kata, Riz, try lah aku. So aku pun teracun. Teracun dengan influencer-influencer lokal dan juga influencer dari luar. Okay, so kasut ni telah dibeli oleh aku dengan duit aku sendiri, tidak ditaja oleh Adidas ataupun siapa-siapa kedai running shoe. So aku beli kasut ni dah lebih kurang sebulan dan tidak sempat lagi nak run dengan kuantiti yang banyak. Sekarang ni dah mencapai 70 km dengan kasut Evo SL, dan nanti kita pergi satu persatu untuk aku ceritakan dekat korang apakah kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada Evo SL. So kita start dengan apa dia. Kalau dimarket oleh Adidas, ia diperbuat dari synthetic and textile apalah. Kalau korang boleh rujuk dekat adidas.com, dia kata dekat belah atas ni diperbuat daripada synthetic dan juga textile. Sangat breathable bagi akulah. Bila aku sarung kasut ni, aku pakai stokin nipis, dan terasa bila aku letakkan kipas dekat atas toe box ni, angin dapat keluar dan dapat masuk dengan keadaan yang sejuk. So dah win dah dekat situ. Dan dia punya fitting dia, alhamdulillah, aku suka everything about the fitting. Dekat toe box dia roomy. Aku dapat rasakan kaki aku dapat bergerak-gerak dan dia dapat splay. Biasanya kalau kita berlari, kaki kita akan splay, mengembang di bahagian forefoot. Sebab aku adalah orang yang berlari midfoot ke forefoot, midfoot lah lebih kurang. So bila hentakan tu berlaku dan nak bergerak transition ke depan, aku dapat rasakan dia sangat roomy lah, sebab kaki aku taklah lebar sangat. Okay, dan juga dari sudut heel counter kalau korang perasan, dia tidak keras mana, tapi ada sedikit support dekat belakang ni, which is good.
which is enough for me. Aku tak ada isu dari sudut itu, dan dia ada lubang-lubang sehinggalah untuk buat runner's knot dekat belakang ni. Tapi lace dia aku dah cabut. Sebab lace dia aku tak berkenan. Lace dia sebab aku ada isu yang mana aku kadang-kadang ikat tak betul. Dia terbuka. So sebab tu aku gantikan dia dengan lace lock. Lace lock ni sebab apa? Sebab sekarang ni aku hanya pakai kasut ni saja. So sebab tu aku tak suka bila nak cepat, aku tak suka ikat. So nak cepat aku guna lace lock saja. So benda ni aku recommend untuk orang yang nak lari full marathon. Kadang-kadang full marathon dia nak tanggal kasut, nak ambil sembahyang subuh, berhenti untuk ambil wuduk dan sebagainya. Jadi sebab tu kena pakai lace lock ni untuk memudahkan pergerakan keluar masuk korang, so that korang tak ada membazir sangat banyak masa untuk ikat tali kasut. So anyway, aku tak ada isu dengan tali kasut Evo SL, tetapi dari sudut apa dia, aku nampak tang dia pendek. Kenapalah pendek? Pendek lah. Sebab bila korang nak ikat runner's knot untuk menggunakan yang atas sekali ni, lubang yang atas sekali ni, dia terasa just nice. So pada aku, ini antara cons untuk Evo SL, yang mana dia punya tang dia pendek. Okay? Itu dari segi apa, fitting aku tak ada isu. Dia sangat fit dan aku pakai size, biasanya aku dekat brand lain US 9, tapi dekat Adidas US 9.5. So I have to wear 9.5 sebab dia punya Adidas punya sizing lain lah. UK 9, US dia 9.5. Tapi kalau pergi dekat Nike US 9, dia punya UK dia UK 8 lah. Okay, so kalau kat sini US 9.5, UK dia 9. So sebab tu sizing dia lain sikit daripada Nike. So yang inilah yang fit aku perfectly. So I have to use US 9.5 untuk Adidas. Okay, terutamanya Evo SL lah. Okay, selain daripada itu, dari sudut design dia memang cantik. Aku suka dia, sangat simple, straightforward, dengan 3 stripe besar dekat tepi ni, 3 lagi stripe besar dekat tepi ni. Lepas tu ada just nice dia tulis kat sini kan, Evo SL sikit je kat situ. Dan colorway yang aku dapat ni adalah X-Men Quicksilver. Tak tahulah, orang kata, oh bang ni colorway X-Men Quicksilver ni bang. Ya, entah ikutlah. Tapi yang aku perasan, dia punya color dia adalah color silver biasa je. Okay? Sebab aku perasan kasut ni sebenarnya boleh buat untuk stylo. Nak pakai lifestyle, nak pakai pergi jalan-jalan kan, nak balik kampung, lepas tu tiba-tiba rasa nak pergi buat fun run 5 kilo lah, boleh, zas. Okay, sebab design dia sangat cantik. So sebab tu bagi aku dia boleh handle macam-macam jenis aktiviti. Nak pergi menoreh, nak turun sawah kan, nak pergi mancat pokok kelapa, Evo SL is the answer. Okay, dekat midfoot dia ataupun cushioning section dia, dia buat daripada tidak lain dan tidak bukan Lightstrike Pro. Okay, so ini sebiji macam Adios Pro 3 punya foam, iaitu Lightstrike Pro 100%. Tidak ada campuran apa-apa. Dia just tidak ada carbon plate ataupun carbon rod. Dia keluarkan carbon rod yang terdapat dalam Adios Pro 3. Lepas tu hanya 100% foam Lightstrike Pro. So dari segi stack height belakang dia, kalau kita tengok dekat website, dia kata 39 dekat belakang dan 32 dekat depan. Ini menunjukkan 7mm drop di antara belakang dan depan. So kalau korang perasan, World Athletics telah meletakkan undang-undang bahawa apa-apa kasut yang nak masuk pertandingan perlulah di bawah 40mm. So dia just nice lah, dia mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh World Athletics. So midsole ni sangat best masyarakat. Best gila midsole ni. Apa pengalaman yang aku rasakan selepas berlari lebih kurang dalam, sekarang ni kasut ni dah 70 km. Best gila weh. Aku rasakan seolah-olah macam dia kasut plated shoe. Cuma dia tidak agresif punya propulsion berbanding dengan kalau aku pakai kasut-kasut yang ada carbon plate dekat dalam. Tapi still aku dapat buat interval, dapat buat tempo dan dapat speed dengan kasut ni. Itu yang aku pelik tu. Something yang
memberikan kemudahan effortlessly untuk mengubah pace daripada pace biasa. Aku berlari lebih kurang pace 7, tiba-tiba lari dengan kasut ni boleh simple naik ke pace 6, insyaAllah. Tapi apa-apa pun bergantung kepada korang punya disiplin larian, macam mana gait cycle, dan bagaimana keadaan korang letih ke tak pada ketika itu. Sebab kasut ni sebenarnya dia hanya bagi 2 to 5% saja dari segi korang punya running economy. So kasut ni aku dapat rasakan dia sangat energy return dan propulsion yang dihasilkan oleh foam Light Strike Pro sangat terbaik. Masyarakat, terbaik. Foam ni memang sesuai untuk long run, sesuai untuk racing, LSD, interval, tempo, recovery run, semualah. So aku tak dapat cari apakah kelemahan dari sudut foam bagi kasut ni. Melampau tak? So anyway, dari sudut kelebaran tapak dia sangat lebar dan dia tidak memberikan total stability sebenarnya kasut ni. Kasut ni tidak stable. Dia ada bergoyang-goyang bila lari dalam keadaan yang slow. Tetapi kalau korang lari laju dan hanya menggunakan sedikit masa untuk cecah kepada bahagian forefoot dan juga midfoot, jadi dia ada sedikit stability tetapi tidak banyak. Terutamanya orang-orang yang mungkin ada isu dari sudut overpronation dan sebagainya, kasut ni nanti korang akan rasa dia tidak stable di bahagian depan. Okay. So bergerak kepada bahagian tapak kasut ni, as usual lah, Adidas masih lagi setia menggunakan Continental rubber dekat bahagian depan ni. Dan kalau korang perasan, dekat sini dia cut out. So sinilah yang akan makan dulu. Walaupun aku hanya berlari lebih kurang 70 km, nampak tak? Dah nampak dah dia punya tanda-tanda terhakis untuk kawasan yang terdedah yang tidak ada Continental rubber. So Continental dia daripada depan, atas, sampailah belah tengah ni. Dan bahagian yang terdedah ni dijangkakan apabila mencapai 100 km dia akan terhakis dululah. So terutamanya kalau korang yang heel striker guna kasut ni susah sikit sebab dia akan banyak berlaku hakisan dekat belakang ni. Dia akan cepat rosak. Jadi sebab tu kasut ni is meant for midfoot to forefoot runner. Dia tidak ada isu dari sudut kalau korang terletak atas kawasan yang berair dan basah sedikit, dia masih lagi grip, tak ada isu. So aku tak ada isu dengan tapak bagi kasut Evo SL ni. Dari sudut harga, kasut ni adalah RM629. So harga tu aku tak ada isu sebab dia berada di antara kategori nak pergi mahal tapi dia in the middle. So pada aku, kalau korang nak kasut yang boleh buat laju, boleh masuk marathon, boleh masuk half marathon, harga 600 lebih, ni lah dia kasut yang value for money. So apa nak lagi? Harga 600 lebih, satu kasut, do it all. Ni lah dia. Okey, untuk berat, Masya Allah, inilah salah satu daripada kelebihan Evo SL yang mana aku rasa tidak terdapat dekat kasut-kasut lain. So bila aku timbang, dia ada berat yang berlainan sedikit, tapi kita ambil berat official untuk US9 ialah kalau diletakkan dalam website ini lebih kurang 224 gram. 224 gram. Sebab apabila aku telah keluarkan tali, berat tu dah lari sikit. So aku gunakan standard punya timbangan iaitu 224 gram. Sebab bila aku tukar lace lock ni, dia jadi 230. Sebab lace lock ni berat lah dengan ada tangkai mendalah ni semua kan. So dia tidak sama dengan berat yang ditetapkan seperti dalam official website. So dalam official website US9 224 gram, sangat ringan for a all day training shoe bagi aku lah. So sebab tu kasut ni bila aku sarung dan aku boleh buat tempo, kadang-kadang pace 6, kadang-kadang nak masuk 5 sikit, dah cungap tu kan. Sebab aku bukan orang yang boleh nak kekal pace 5 lama. So antara 6, 7, 6, 7, this is the shoe guys. So aku perasan bila aku nak pergi laju, boleh.
Bila nak pergi slow relax pun boleh. Dan kaki tu tak ada rasa macam menampung berat yang teramat sangat. Sebab aku kategorikan mana-mana kasut dalam saiz aku US 9 di bawah 300 is consider sangat ringan. So kesimpulannya, kasut Evo SL ni adalah kasut terbaik aku untuk tahun 2025 period. Setakat ni lah sebab belum try kasut lain. Andai kata lepas ni aku ada try kasut lain, tak tahulah apa lagi kasut yang terbaik untuk 2025. So, untuk siapa-siapa yang mencari satu kasut yang boleh guna untuk macam-macam jenis running, this is the shoe Evo SL. Dan even kalau korang nak buat styling sikit-sikit untuk lifestyle, contoh macam korang nak bawa pergi mall, mall kadang-kadang besar, jalan sampai 5 km daripada point A kepada point B, pakailah kasut ni. Okay? Dan untuk orang yang bekerja lama dalam satu-satu pekerjaan, contoh orang yang kerja kat hospital nak kena berdiri lama, this is a good supporting shoe untuk korang sebab dia punya foam dia lembut dan sangat responsif. So, apakah kelebihan lain? Kelebihan lain yang bagi aku sangat hebat ialah dari sudut foam. Okey, keluarkan carbon rod daripada Adios Pro, dapatlah kasut ini. Okey, sebab apa yang aku dapat rasakan semasa berlari, dapat energy return, dapat responsiveness, dapat impact protection, dapat ringan, dapat style. Stylo tu kasut ni serius. Kena kalau dengan hati korang dia ada banyak colorway. Kalau korang suka colorway tertentu, yang ini boleh buat kasut jalan. So, apa nak lagi? So, there is no way aku dapat jumpa kasut lain setakat ni antara kasut yang terbaik bagi tahun 2025. Satu lagi, kasut ni tidak berapa sesuai untuk orang yang ada isu dari sudut overpronation dan orang kata apa, stability lah untuk orang yang flat foot sebab dia tidak stabil. Dan cons bagi kasut ni hanya satu je bagi akulah, iaitu dia punya tang. Jadi tang dia pendek, tapi tak ada isu sebab bila aku start pakai lace lock dan aku masukkan tali ke dalam ruangan ni, so dia punya tang tu tidak bergerak-gerak sangat dan dapat lockdown yang baik untuk Evo SL. So itu saja yang aku sampaikan bagi kasut Evo SL Adidas. This is my favorite shoe 2025, The Rush Certified. Bam! So, aku perlukan korang punya like, subscribe dan tekan button loceng tu sebagai tanda korang menyokong The Rush Stop Sembang Just Run. So, jumpa lagi dalam next episode. Bye-bye.